You all tahu tak, antara cabaran terbesar dalam ward pediatrik adalah nak bagi ubat untuk kanak-kanak yang dah lah sakit kena warded pula tu, nak bagi dia minum ubat bukan senang. Tapi you all tahu tak, jururawat dekat ward pediatrik ni, diorang ni ada tricks dan cara untuk pujuk dan make sure budak-budak tu minum juga ubat. Apa cara yang nurses biasanya gunakan? Yang first one, kita cakap dengan tenang dulu, tanya, kita explain dekat patient dengan cara yang diorang faham yang ubat ni penting untuk diorang cepat sembuh. The next one, kita akan bagi diorang distraction in a way of kita bagi dia mainan ataupun kartun untuk diorang tengok, so diorang lebih fokus kepada hiburan and perasaan cemas tu dah kurang. Kita boleh bagi ganjaran, lepas mengambil ubat kita bagi puji ataupun kita bagi ganjaran kecil, macam they can pick their own toy ataupun boleh pick any favourite cartoon, ataupun kita boleh bagi balloon supaya they feel that they are deserve for it sebab dia orang buat benda yang baik. And then the last one, penglibatan ibu bapa sangat penting sebab patient boleh rasa selamat and then rasa tenang bila ada ibu bapa sebelah dia orang, and then kita nak bagi ubat pun senang. Kalau selepas diberi minum ubat, budak tu ludahkan ataupun muntahkan, adakah jururawat, adakah nurse akan bagi dos yang baru ataupun biarkan sahaja? Depend kepada jumlah berapa dia muntah. Kalau dia muntah jumlah yang banyak, which is the whole amount, kita akan bagi balik dia punya dos tu. Jika dia punya ubat yang dimuntah tu, ubat yang penting macam antibiotik ataupun ubat untuk penyakit kronik tu, then kita akan refer kepada doktor, kita akan tanya alternatif lain. Kalau ada dua pesakit yang adik-beradik, adakah boleh kongsi botol ubat? Adakah boleh kongsi syringe? Secara amnya tidak digalakkan. Ubat yang disuntik ataupun diminum kita tak boleh kongsi sebab ada peluang untuk ada jangkitan. And then the second one is doktor sarankan ubat ikut individu punya berat badan, umur ataupun keadaan kesihatan patient. Contoh macam anak pertama dan anak kedua is 4 years old and 5 years old. Berat badan dia orang lain-lain. So kalau kita bagi ubat yang sama, botol yang sama, and then untuk dua-dua orang, mungkin dia akan salah dos sebab berat dengan umur lain-lain and then dos yang doktor sarankan lain-lain. So kalau guna satu botol je, kita mungkin akan kurang dos ataupun terlebih dos yang boleh membahayakan nyawa dia orang. Bila discharge ke rumah, biasanya kanak-kanak ini akan dibekalkan dengan ubat yang kena sambung beri di rumah pula. Macam mana ibu bapa boleh tahu botol ubat mana yang kena letak dalam peti sejuk, botol ubat mana yang kena letak dekat luar? Macam mana nak tahu? So ubat yang diberikan melalui farmasi untuk bawa balik rumah tu, farmasi biasanya dia akan explain ubat mana yang kena letak dalam peti sejuk ataupun luar peti sejuk ataupun room temperature. Bila farmasi explain, parents kena dengar and then tengok label tu sekali. Kalau ada label refrigerate, maksudnya ubat tu memang kena letak dalam peti sejuk. So kalau ubat tu supposed to be in the fridge, then dengan temperature tu sekali kita kena bagi untuk patient. So ubat tu kalau parents dah lupa ke kena letak dalam fridge ke tak tahu ke, ada medication label dalam box tu, parents boleh tengok medication label tu, dalam tu dia akan bagi tahu kena letak dekat temperature mana. So according to temperature tu, boleh letak dalam peti sejuk ke ataupun room temperature ke, parents boleh tahu benda tu juga. Sangat bermanfaat video ni. Jangan lupa save dan juga share. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ni khas buat anda semua.